Salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Zita Anak Manggi dan pada sesi ini kami akan membentangkan sebuah tajuk iaitu unsur-unsur utama komponen sastra dan peranannya dalam pengajaran bahasa Melayu. Dalam konteks pendidikan bahasa Melayu, sastra bukan sahaja berfungsi sebagai medium penguasaan kemahiran bahasa, tetapi juga ia sebagai alat untuk membina nilai kemanusiaan termasuk empati, kesedaran sosial, kejujuran dan ekspresi kendiri. Objektif pembentangan ini adalah untuk yang pertama mengenal pasti unsur-unsur sastra yang utama. Kedua, menilai bagaimana unsur-unsur tersebut boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan mencapai matlamat pembelajaran. Dan ketiga, menekankan kepentingan unsur sastra dalam membina literasi, kreativiti dan kesedaran sosial murid. Bagi memastikan pembentangan ini sistematik dan mudah difahami, kami akan membahagikan setiap unsur sastra kepada 5 komponen utama disertai contoh aktiviti PDP yang bersesuaian. Tanpa melenggahkan masa, saya serahkan kepada rakan saya Sylvester untuk membincangkan tema. Dipersilakan. Terima kasih Suzita. Tema merujuk kepada mesej, idea atau nilai utama yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam sesebuah karya. Dalam pengajaran bahasa Melayu, pemahaman terhadap tema membolehkan murid mengaitkan kandungan karya dengan pengalaman peribadi serta nilai moral. Sebagai contoh, tema persahabatan atau kejujuran dapat dijadikan asas penulisan karangan reflektif di mana murid menilai dan menzahirkan pengalaman mereka sendiri yang berkaitan dengan tema tersebut. Okey, aktiviti sebegini bukan sahaja mengasah kemahiran menulis tapi juga meningkatkan kesedaran sosial dan kepekaan emosi murid. Okey, selain itu perbincangan kelas berstruktur tentang tema karya membolehkan murid menyuarakan pendapat, membina hujah dan menghayati mesej moral dengan lebih mendalam. Dengan pendekatan ini, pembelajaran bahasa Melayu menjadi lebih holistik dan bermakna. Seterusnya saya serahkan kepada Susmita untuk membincangkan peran watak dalam sastra. Seterusnya, watak. Definisi bagi watak ialah individu yang membentuk cerita, mempunyai sifat, motivasi dan juga konflik tersendiri. Kedua, kepentingan watak dalam pengajaran. Watak ini boleh membantu murid memahami perbuatan, emosi dan juga konflik watak. Di samping itu, ia juga boleh menggalakkan empati dan juga kesedaran sosial dalam diri murid. Ketiga, contoh aktiviti pedagogi. Yang pertama ialah menulis esei reflektif tentang watak. Kedua, menganalisis keputusan dan tindakan watak. Ketiga, membandingkan dengan pilihan murid dalam situasi serupa. Dan yang terakhir adalah fokus pada pemikiran kritis, analisis moral dan refleksi diri. Yang keempat, kaedah roleplay. Melalui kaedah roleplay ini, murid akan memainkan watak tertentu sekaligus menghayati emosi dan juga tindakan watak. Ia juga membolehkan pelajar memahami perspektif lain dan juga nilai kemanusiaan. Yang terakhir sekali ialah penutup. Melalui pemahaman watak ini, murid akan membina empati, nilai dan juga pemikiran kritis dalam diri mereka. Seterusnya kita akan bersama dengan rakan yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Susmita. Sekarang saya akan bentang tentang latar. Latar merujuk kepada masa, tempat dan suasana sesuatu cerita. Latar bukan sahaja membentuk konteks perceritaan tetapi juga membantu murid membina imajinasi, kreativiti dan pemahaman konteks sosial. Dalam PDP, guru boleh meminta murid membuat lukisan latar atau peta minda sebelum menulis karangan. Aktiviti ini membolehkan murid menghubungkan latar dengan watak dan tema. Seterusnya mengekalkan keselarasan dalam penulisan mereka. Pemahaman latar juga membantu murid menghayati perbezaan budaya, sejarah dan nilai sosial yang mempengaruhi tindakan watak.
Dengan pendekatan ini, murid bukan sahaja dapat menulis dengan konteks yang tepat, tetapi juga mengembangkan kesedaran sosial dan nilai kemanusiaan. Saya serahkan kepada Stini untuk membincangkan plot. Baiklah, terima kasih Wani. Nama saya Stini Anak Lidor. Saya akan membentangkan tentang plot. Plot merujuk kepada susunan peristiwa dalam sesebuah cerita daripada permulaan, konflik, klimaks hingga penyelesaian. Plot berperanan untuk membina struktur penceritaan yang logik dan koheren. Dalam pengajaran, guru boleh menggunakan storyboard atau carta alir peristiwa untuk membimbing murid menyusun idea mereka. Aktiviti ini menghubungkan watak, latar dan tema secara sistematik. Murid belajar bagaimana konflik dan peristiwa membentuk perkembangan watak dan mesej moral. Selain itu, analisis plot membantu murid mengembangkan kemahiran berfikir kritis, menyusun idea dan juga mengaplikasikan struktur naratif dalam penulisan mereka. Dengan penguasaan plot, murid dapat menulis karangan yang tersusun, berstruktur dan juga mudah untuk difahami. Seterusnya, saya serahkan kepada ahli yang seterusnya untuk membincangkan gaya bahasa dan juga penutup. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Stini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Amira Farhana. Saya akan membentangkan gaya bahasa dan penutup, iaitu bahagian terakhir untuk pembentangan kumpulan kami. Baiklah, gaya bahasa ini merujuk kepada cara pengarang menyampaikan idea melalui pilihan kata, susunan ayat dan penggunaan imejan. Dalam proses pembelajaran dan pengajaran, gaya bahasa membantu murid untuk menyampaikan idea dan emosi dengan lebih jelas serta merangsang kreativiti mereka. Sebagai contoh, guru boleh mengadakan aktiviti seperti menulis karangan kreatif, puisi dan teks naratif dengan menggunakan metafora, perbandingan, perulangan dan ayat deskriptif. Aktiviti seperti ini bukan sahaja membantu murid menyampaikan mesej moral dengan lebih mendalam, tetapi ia turut menekankan nilai kemanusiaan dan meningkatkan kesedaran sosial. Secara keseluruhannya, unsur sastra seperti tema, watak, latar, plot dan gaya bahasa bukan saja mampu mengukuhkan kemahiran menulis murid, malah ia membantu membentuk mereka menjadi individu yang lebih empati dan berfikir secara kritis. Dalam hal ini, guru yang berperanan sebagai fasilitator, motivator dan pembimbing yang untuk memastikan murid ni menulis dengan tujuan, tanggungjawab dan keberkesanan. Dengan pengintegrasian aktiviti interaktif dan reflektif, murid bukan sahaja dapat mengekspresikan diri mereka, bahkan murid belajar bagaimana untuk memahami emosi serta menghubungkannya dengan pengalaman hidup mereka. Akhir kata, semoga usaha ini terus menyuburkan pembelajaran yang bermakna. Moga segala usaha kita dalam menerapkan unsur sastra menjadi benih yang tumbuh mekar, membentuk generasi yang lebih peka, berempati dan berjati diri. Sekian, terima kasih.